Okey, di dalam video ini saya nak tunjukkan anda bagaimana untuk update pemegang amanah bagi akaun KAB anda. Contoh jika berlaku kematian, salah satu situasinya lah. Okey, so yang pertama sekali, masukkan username email anda dengan password anda. Okey, selepas selesai anda masuk di dalam akaun KAB anda, pergi kat bahagian atas ni, tekan, pergi kat profile, pergi dekat nomini. Okey, selepas tu anda boleh update anda punya pemegang amanah. Anda hanya perlu masukkan nama mengikut IC, nombor IC, email yang aktif dan nombor telefon yang aktif. Dan anda boleh letak untuk dua penama lah. So anda boleh letak nama siapa? Okey, depends. Spouse ni pasangan, children ni anak-anak, sibling ni macam keluarga lah ataupun others. So anda lengkap tulislah yang mana satu. Selepas anda dah pilih nomini pemegang amanah anda, boleh letak kedua nama. Dah selesai, scroll bawah sekali, tekan update nomini. Itu sahaja. Terima kasih.